Okey, jap. Sebelum tu, dalam uslub ni ada penggunaan bahasa Arab moden. Kalau pure grammarian memang dia tak suka. Apa tak ni? Qama bi. Qama bi. Qama bi ni memang qama yaqumu, qama bi, yaqumu bi, al-qiyam bi plus masdar. Okay? Qama bi a'malin. Yaqumu bi a'malin. Al-qiyamu bi a'malin. Ini antara uslub bahasa Arab moden. Bahasa Arab moden, moden Salih Arabi ataupun Fusha al-Asr. Ada sarjana yang kata tak ada, bahasa Arab sama je. Ni contoh, ni contoh. Mana ada benda ni, uslub ni dalam ni? Kita tak belajar pun. Kita guna fi'il, fa'il, maf'ul. Dah kenapa pula tak ada qama bi'amalin, kenapa? Sebab ini uslub bahasa Arab moden. Memang ada. Benda tu memang wujud. Ada. Digunakan dalam cerita. Dalam macam saya, di berita pun kerap. Memang kerap guna sebab dia memang pengaruh bahasa asing lah. Apabila bahasa Arab mula ihtikak ataupun dia mula penjajah asing bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, Sepanyol dan sebagainya, Itali masuk ke Timur Tengah ni, dia ada ihtikak, ada pertemuan budaya bahasa tu, jadi dia kadang-kadang dia pinjam-meminjam lah. Jadi dia taklah asli, tapi purist grammar dia memang dia akan shoot out, okay, ni bukan ayat ni, tapi kadang-kadang kena guna. Sebab susah nak buat apa ni, sebab benda tu dah jadi a bit of part and parcel of bahasa Arab hari ni lah. Okay. Okay. Kat sini. Siapa nak try baca? Sekejap. Sebelum tu ada apa-apa soalan tak? Saya cakap luar ni. Apa-apa soalan ke? Apa ni? Dari tadi ada sahabat kita yang tanya pasal ni. Silakan. Ammar. Apa yang ni? Ustaz, Buka mic ni. saja. Okay. Bilakah kita nak terjemah mengikut struktur dan pindah mesej? Sebenarnya memang kita pindah mesej. Cuma ada satu sahaja jenis teks yang memang diwajibkan penterjemah untuk terjemah struktur by struktur. Mesej nak disampaikan tu mesti dalam struktur dia. Iaitulah terjemahan teks undang-undang. Sebab kepala peguam, pendakwa raya, peguam bela, hakim, Arab, Melayu, Inggeris sama je. Sebab bahasa undang-undang ni dia ada laras dia. Jadi kalau kita cuba untuk simplify, untuk mudahkan pemahaman, dia orang tak suka. Dia orang tak nak. Sebab dia nak tahu sebenarnya hakim tu cakap apa. Sebab dia ada laras dan gaya bahasa dia tersendiri yang mana terjemahan teks undang-undang yang paling rigid, paling ketat. Yang lain tak sepatutnya rigid dan ketat macam teks undang-undang. Okay? Sebab kalau kita baca apa benda lah, perlembagaan Malaysia kan, kita baca undang-undang, apa benda perjanjian apa kan, kenapa ayat dia buat macam ni? Tak boleh ke buat ayat mudah sikit? Tak boleh. Memang itulah laras gaya bahasa yang diterima pakai secara ijma'. Boleh? Peguam, hakim dan juga yang terlibat dalam bidang ni lah. Jadi tak kisah apa bahasa pun, memang dia nak macam tu. Memang kena ikut sebiji-biji. Sebab apa? Itulah dia punya terma tu, istilah-istilah yang dipahami dia lah. Tapi yang teks lain, kita hanya menterjemah mesej sahaja. Kita terjemah mesej. Dia tak sepatutnya kita terikat yang terikut struktur asal tu. Kita boleh takdim takhir, boleh berlaku, tak ada masalah. Sebab apa? Kita nak fahamkan pembaca atau pendengar atau penonton bahasa asing yang dia tak ada masa ataupun tak reti nak mendengar, nak baca, nak menonton dalam bahasa asal, sumber tu. Jadi dia perlukan kita. Kita pula memayahkan dia dengan nak pindah. Loh, ni ada uslub balaghi kat sini. Dia balaghah pun tak belajar. Dia baca terjemahan kita, dia beli, dia tonton, dia dengar terjemahan kita sebab dia tak reti bahasa Arab lah. Kalau dia dah nak masuk makna nahwi, sarfi, makna apa, ada fawaid nahwiyah, balaghiyah, biar suruh dia pergi belajar bahasa Arab, dia baca sendiri, tak payah tunggu kita. Sebab dia tak ada masa ataupun dia tak mampu benda tu lah, jadi dia terpaksa menengok kita. Jadi kita ada benda sebab tu dalam terjemahan sebenarnya kita kena pastikan mesej yang disampaikan ni, mana mesej utama, mana mesej sampingan. Ada mesej utama yang nak tak nak kena sampaikan, tapi ada mesej sampingan yang boleh didiamkan. Mana kita diamkan tu tidak mengganggu mesej utama. Okey?
Macam apa nama tu, contoh kan, katalah saya menterjemahkan teks ni, petikan ni tadi, saya perlu tak cerita pasal Al-Qiyam ni, dia tak nampak pun perkataan teks Arab ni. Fawaid Nahwiyah ni saya cerita ni pada orang yang belajar bahasa Arab lah. Tak perlulah saya terjemahkan. Oh sebenarnya qama bi ni ialah uslub bahasa Arab moden. Dia kata kat mana pula qama bi, aku baca tak ada perkataan tadi, baca semua Melayu. Antara aku dengan Bilal ada satu masalah, masalahnya ialah kat mana yang qama dengan bi tu? Dia tak nampak. Sebab apa? Dia baca terjemahan. Kita janganlah fikir diri kita pada tempat dia. Kita kena fikir. Kita jangan fikir kita yang dah belajar bahasa asing, jadi bertemu bahasa asing, nak duduk pula jadi pembaca bahasa asing. Tak boleh lah. Kita kena fikir kita pembaca yang tak tahu langsung bahasa asing tu. Dia tak nampak pun perkataan fawaid nahwiyah kat sini. Dan kat sini pun ada lagi satu fawaid nahwiyah. Yang fawaid lughawiyah ke apa benda kita nak masukkan. Tak. Lama. Nota kaki ni hanyalah untuk orang yang ada kebolehan berbahasa tu. Kalau dia terjemah, dia baca karya terjemahan, dia tak ada akses benda-benda tu, tak perlulah cerita benda tu. Sebab apa? Mesej tu akan mengganggu mesej utama nak sampaikan. Dia nak baca cerita ni. Kita pula duk sibuk cerita yang ni sebenarnya gini-gini sarjana. Tak perlu pun.